Alamak, kena buat QR code pula. Apsal bang? Tak adalah, macam mana nak buat QR code? Minggu depan ada perhimpunan. Alah, senang je tu bang. Senang? Kena bayar ke? Tak adalah bang, free je. Tak kena bayar? Okey, kau tunjuk. Okey, mari lihat pakai QR code generator free Saya ambil yang bawah ni QR code generator ni, bawah ni. Klik atas tu bayar tu. Dia ada berapa ni? Ada 6 option Itu abang boleh tengok sendiri Lepas tu kita pilih yang URL ni. Ni generate. Ni saya letak dulu apa contoh channel YouTube Zul lah. Saya ambil ni, saya copy dia punya URL dan paste kat bawah ni. Lepas tu klik je lah generate. Lepas tu ni ada option lagi. Nak generate bentuk macam mana, lain-lain tu bang, bukan satu bentuk je. Abang boleh pilih lah mana satu bentuk yang abang suka. Lepas tu ni kalau nak tukar warna lah kan, biasa kita tengok hitam je, tapi sebenarnya boleh tukar warna lain. Warna hijau lah kita try nampak lain sikit kan. Ini yang untuk dia punya kotak tu pun abang boleh tukar warna dia atau bentuk dia. Warna hijau juga kita try. Dan ni juga ada punya bentuk-bentuk ni abang boleh pilih lah kan. Saya just try untuk abang tengok. Lepas tu ni dia punya background, ikut abang lah nak tukar warna apa. Saya rasa tak berapa sesuai warna tu. Yang ini pula untuk masuk logo biasa ada di tengah-tengah tu kalau nak letak logo kan. Yang ni saya letak gambar je. Lepas tu dah jadi, pilih ni format sikit dan kemudian boleh download. Macam mana? Dapat sesuatu. Senang je rupanya nak buat QR code. Bermanfaat dah konten ni. Kalau rasa bermanfaat, share, like, share, komen video ni. Supaya semua orang tahu macam mana cara nak buat QR code. Tak payah tanya-tanya lagi dan tak payah bayar orang. Saya Tuan Haji.